Bukan nak kata apa, tapi memang nak kata guys, yang Pro 2 Beza ni memang sangat ramai peminat. Kita tengok, kat sana ada Beza guys. Sini lagi ada Beza, Beza Garnet Red. Yang tu warna ocean blue, yang tu warna granite grey. Ramai peminat Beza. Tu Garnet Red. Beza sangat mendapat banyak permintaan di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak muda zaman sekarang. Hari ni Fira nak review pasal Beza Granite Grey ni. Customer akan ambil sekejap sahaja lagi. Ni adalah Beza Premium X warna Granite Grey. Jom kita review. Beza ni harga dia dalam RM45,430. Letak 10% down payment bulanan tuan-puan dalam RM490 sahaja. Diberi 2 kunci kat sini. Hilang satu dalam RM500, hilang keduanya. Jangan risau tuan-puan, murah sahaja dalam RM2,000. Korang boleh simpan satu kat rumah dan bawa satu lagi supaya selamatlah, tak hilang kedua-dua. Diberi 4 button dekat sini. Yang ni untuk lock kereta, yang ni untuk unlock kereta. Yang ni adalah boot belakang dan yang ni adalah panic button. Kita cuba tekan panic button ni. Dia akan berbunyi guys. So, pergi mana-mana tak jumpa kereta, tak ingat kereta parking dekat mana, boleh tekan yang merah ni, panic button. Panic button. Sorry guys. Okey, untuk Pro 2 Beza ni didatangkan dengan LED headlamp. Ada fog lamp, ada sensor bahagian hadapan. Yang penting ada lambang Pro 2 dekat sini. Yang ni adalah Beza X. Okey, kita pergi dekat sini. Ada LED untuk signal. Yang ni untuk bahagian tayar. Menggunakan tayar Hankook. Hankook guys, bukan kaleng-kaleng. Bahagian sport ring ada tutup color warna silver dengan warna hitam. Okey, untuk dekat sini dia ada bagi touch kat sini korang. Korang nak buka kereta, korang boleh tekan dekat sini. Ataupun lock balik, korang boleh tekan sahaja dekat sini. Untuk unlock kereta, contohnya macam gini. Pintu ni tak terbuka pula. Macam mana nak buka kedua pintu? Korang boleh lock balik. Untuk lock balik, korang tekan je dekat sini. Untuk lock. Kalau nak buka semua pintu, korang boleh tekan sekali, 2 kali. Tekan secara cepat korang. Akan terbuka untuk keempat pintu. Ataupun ada satu lagi cara korang. Korang boleh lock kat sini. Korang tekan lama-lama. Dia auto terbuka untuk semua pintu. Kita tengok apa yang ada pada Pro 2 Beza X ni. Okey, jom kita tengok. Untuk bahagian dalaman, ada warna silver dengan warna hitam. Korang tengok puas tak untuk Pro 2 Beza ni. Kat sini ada untuk bahagian cermin. Cermin depan, cermin belakang dan untuk lock cermin. Semua cermin tak boleh buka, lock kat sini. Okey, untuk bahagian sebelah kanan pemandu ni, beri kat sini adalah traction control. Yang ni untuk bahagian side mirror, kiri kanan. Korang boleh adjust dari atas, bawah, kiri dan kanan. Yang ni adalah untuk push start button untuk hidupkan kereta. Yang penting ada kat sini lambang Pro 2. Dan ada airbags dekat sini, jangan risau. Untuk bahagian sebelah kiri pula, ada untuk button radio, analog radio orang panggil. Yang ni boleh search 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni volume up, volume down. Yang ni adalah untuk Bluetooth, yang ni untuk USB. Kalau nak simpan lagu, nak dengar lagu, boleh sambungkan dekat USB. Ini adalah button untuk mute. Okey, untuk ni bahagian heater. Yang ni adalah untuk unlock kereta. Yang ni adalah lock kereta. Dengar tak? Fira dah lock kereta. Yang ni adalah sensor parking. Ini pula untuk aircon, untuk adjust kedudukan. Korang boleh tengok satu-satu. Yang ni nak kat mana. Korang boleh tengok dekat sini. Boleh putar macam ni. Okey. Yang ni adalah untuk bahagian kipas.
pusing macam ni. 0, 1, 2, 3 dan 4. Yang ni adalah bahagian suhu. Nak sujud taruh mana? Korang boleh setkan. Yang ni adalah bahagian gear dan menggunakan manual handbrake. Ada diberi cermin pandang belakang. Dekat sini ada cermin. Kat sini tak ada cermin. Untuk bahagian kap, korang boleh tengok bahagian hadapan. Ni ada 1, kat tengah ni ada 2, tepi Fira ni ada 1 korang. Nak tengok apa lagi? Okey, yang untuk tengah ni, tengah sebelah hadapan ni, dia ada untuk port charging korang. Boleh tengok kat situ. Boleh sambung dengan USB. Okey. Ni untuk dashboard ada korang. Jangan risau. Okey. Okey, kita keluar. Kita tengok pula bahagian belakang korang. Okey. Untuk lock kereta korang buat macam ni je. Tutup. Dengan jarak 1 meter daripada kereta, korang boleh lock. Kita tengok pada pula bahagian belakang. Kita buka semua pintu. Okey, ni untuk bahagian belakang penumpang. Luas tak korang? Luas tak? Kalau ada anak, 1, 2 orang, 3 orang pun boleh muat dalam Beza ni. Untuk perjalanan jauh sangat sesuai korang. Sangat sesuai. Sebab tempat dia duduk. Sebab tempat duduk dia sangat luas. Atas tinggi. Macam tu korang. Okay, yang kat sini ada untuk child lock. Kalau yang ada anak kecil boleh lock macam ni tuan-puan. So anak tak dapat keluar. Contoh dekat traffic light kita takut anak buka pintu. So boleh lock macam ni. Orang dari dalam tak boleh buka. Kalau orang dari luar boleh buka kereta. Okay, kita tutup. Untuk bahagian bot belakang pula korang. Bahagian bot belakang korang tengok ni. Tekan je kat sini korang. Tekan lama-lama dalam 3 saat. Dia akan auto terbuka. Kita tengok bahagian dalaman untuk Pro 2 Beza. Untuk bot dia sangat luas korang. 508 liter. 508 liter. Sangat luas. Korang nak letak beg bagasi sehingga 4 beg biji bagasi pun nak buat balik kampung. Contohnya nak buat selimut ke, nak buat bantal ke, muat sahaja. Sangat luas korang. Okay, untuk bahagian bawah ada pula tayar ring kompan diberi. Saiz sama seperti yang asal. Dan kat sini adalah untuk letak kasut, untuk letak barang-barang lah. Sangat luas korang. Kalau korang cari kereta yang ada bot luas, korang boleh try Beza. Macam tu korang. Yang ni adalah Beza warna granite grey. Korang kalau berminat untuk Pro 2 Beza, untuk Beza X kita agak fast stock lah bulan ni. Nak cari kereta Pro 2 Beza, boleh Roger Fira SM. Peace Nawa. Assalamualaikum.